Isaac baru tadi dah siap terapi. Dia kena tunggu dalam 2 ke 3 jam 4 jam pun boleh. So dah habis masa dah. Lebih kurang 3 jam dah kita tunggu. Lebih kurang 3 jam cakap lah 3 jam. 3 jam. 3 jam dia dah tunggu. So sekarang ni saya nak buka balutan terapi ni lah. Okay So nak buka mana dulu dek? Buka tangan dulu. Okay, buka tangan dulu mana ni. So buka pusing ni nanti lepas dah buka gulung ni, kain bandage ni korang kena basuh. Lepas tu gulung balik lah supaya terapis nanti datang dia senang nak buat Okay, slow-slow jangan laju sebab dia dah lama tadi dia dah grip part-part yang untuk pengaliran darah kan. Gatal. Lagi mana? Badan. Tangan dulu, tangan sana. Tangan sini pula. Yang nak abang ni. Mana? Ni lah. Okey. Buka. So untuk dia terapi otak ni, okey, saya ada buat video pasal jejet terapi otak ni. Korang boleh check saya ada buat video panjang lah juga video tu, daripada sebelum dia nak balut sampai dah siap balut semua. Dan ni saya buat video selepas dia dah siap balut, dah tunggu kan, nak buka. Nak kata sikit sikit je. Badan dulu, mana ni kan tak ada pun, dah hilang. Oh ni lah belakang. Okay. Kita buka bahagian badan pula kat belakang. Okay. So doakan jejet kawan-kawan. Semoga jejet cepat pandailah, bijak macam anak-anak yang lain. Sihat walafiat, berjaya je Kaki pula. Okey, buka kaki pula. Okey. So boleh check macam saya cakap tadi, boleh check video sebelum siap terapi balut ni, terapi otak ni. Video ni saya ada buat, korang boleh check. Okey. InsyaAllah lah sangat membantu sebab dia ada buat infrared sekali untuk saraf. Sakit? Okey. Satu lagi. Bahagian kepala biasanya saya akan buka last sekali lah. Saya buka tangan, kaki, badan kan. Okay. Ada yang kadang kita tak boleh nak tunggu lama kadang kan. Ada emergency ke apa, tiba-tiba sakit perut, nak buang air kan susah kan. So buka je lah nak buat macam mana kan. Kadang 1 jam dia tak selesa, tak tahan, saya buka juga. Tapi hari ni alhamdulillah dapat tunggu 3 jam 3 jam je tunggu? 3 jam. Ya ke? Kita start pukul berapa tadi Encik Suhaimi datang? Kita buka bahagian kepala pula Okay. Slow-slow. Okay. Okay, terapi otak ni dekat Bukit Jalil lah, dia punya office dia. Center dia. Korang boleh check dalam Google, dalam Waze. InsyaAllah dia sangat membantu, tapi kena konsisten buat lah. Mungkin tak setahun, 2 tahun kan, 3 tahun. Okey, dah siap. Okey, so saksikan video yang akan datang nanti